Kuih atau jajan orang lama yang tak lapuk dek zaman. Sampai sekarang sure ramai je yang suka dengan sagun kelapa ni kan. Selalu makan sagun ni waktu balik sekolah atau waktu petang. Betul-betul mengimbau kenangan. Okey, nak buat dia taklah susah, cuma guna bahan-bahan asas je. Mula-mula masukkan 1 biji kelapa parut. Sangai dulu kelapa ni, guna api perlahan. Sangai sampai kelapa ni kering dan warna dia dah perang-perang, boleh ketepikan. Sekarang masukkan 2 cawan tepung beras dan setengah cawan tepung pulut. Untuk bahan-bahan ni, saya guna tepung cap Golden Coins. Selain buat kuih yang memang anti gagal, tepung ni juga best buat makanan-makanan tradisional macam ni. Nanti kalau acik-acik nak try resepi ni atau nak buat kuih tradisional Melayu yang lain, guna je tepung ni. Boleh beli di Lotus, NSK dan Econ Safe. Kemudian masukkan daun pandan dan sangai macam biasa. Sangai dalam 15 minit atau sampai tepung dah ringan, boleh keluarkan daun pandan. Masukkan kelapa parut yang kita dah sangai tadi, gula halus dan sedikit garam. Lepas tu gaul-gaul semua bahan-bahan ni sambil buka api perlahan. Dalam 5 minit boleh tutup api dan sejukkan dulu. Bila dah sejuk semua, bolehlah kita bungkus. Biasa isi dalam plastik aiskrim ni kan, ada juga yang bungkus dalam kertas terpulang. Guna sudu kecil je dan sendukkan ke dalam plastik, lepas tu bungkuslah dan ikat macam biasa. Bila dah siap tu, saya gunting sikit kat ujung-ujung ni nak bagi kemas. So dah siap lah sagun kelapa, jajan tradisional yang sangat nostalgic. Kalau korang rindu nak makan sagun ni, lepas ni dah boleh buat sendiri. Okey korang, selamat mencuba. Jangan lupa gunakan tepung beras dan tepung pulut cap Golden Coins.